Tema yang ini adalah bahasa dan tajuk cabaran-cabaran mengutamakan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Sumber bahan iaitu jurnal tahun terbit 31 Oktober 2020. Penerbit ialah Ibrahim Majdi Muhammad Kamil dan Maliati Muhammad. Tajuk ialah cabaran pemakasan bahasa Melayu dalam usaha mencapai negara bangsa di Malaysia. Ini merupakan isi kandungan pengenalan. Malaysia telah berusaha untuk membentuk sebuah negara bangsa, iaitu melahirkan masyarakat yang berpegang kepada konsep satu bangsa dan satu identiti. Negara menurut Ibnu Khaldun 1961 merupakan satu tubuh yang keadaannya sama seperti tubuh manusia, mempunyai sifat dan tabiat sendiri, mempunyai jasmani dan rohani serta batas umur. Tujuan kajian ialah untuk mengkaji cabaran pemakasan bahasa Melayu dalam usaha mencapai negara bangsa di Malaysia. Objektif kajian ada dua, iaitu mengkaji cabaran pemakasan bahasa Melayu dan usaha mencapai negara bangsa di Malaysia. Metodologi kajian ialah kaedah kualitatif, menekankan pada sumber sekunder seperti artikel, buku sejarah dan dokumen perlembagaan. Dapatan kajian iaitu isu yang sering dibangkitkan dalam pembinaan negara bangsa, iaitu isu bangsa. Bahasa Melayu telah diangkat sebagai bahasa rasmi seperti yang termaktub dalam perkara 152, iaitu Perlembagaan Persekutuan. Kesimpulan iaitu untuk melihat pemekasan bahasa Melayu sebagai asas pada Malaysia dalam mencapai perpaduan dan membentuk sebuah negara bangsa yang begitu jelas. Kerajaan Malaysia telah banyak menggariskan dasar-dasar untuk sebuah pembentukan negara bangsa dan memperkasakan bahasa Melayu. Sekian, terima kasih. Apakah kepentingan untuk memelihara bahasa ibunda dalam kalangan masyarakat? Kepentingan, terima kasih atas soalan yang diberikan. Kepentingan dalam kepentingan untuk memelihara bahasa ibunda dalam kalangan masyarakat. Terima kasih atas soalan yang diberikan. Kepentingan dalam memperkasakan bahasa ibunda dalam masyarakat, iaitu bahasa ibunda ini merupakan melambang identiti dan warisan budaya. Jadi kita perlu menghentikan bahasa ibunda, iaitu bahasa ini merupakan asal usul sejarah dan nilai tradisi bagi suatu kaum dan simbol jati diri kepada masyarakat. Sekian, terima kasih.